atau terlihat sebuah video, lalu kita buat kesimpulan sendiri, padahal belum habis baca dan belum tahu ujung pangkal. Inilah antara penyakit masyarakat kita pada hari ini. Suka cepat menilai, cepat menghukum dan pantas menyebarkan sesuatu maklumat sebelum dipastikan kesahihannya. Islam mengajarkan prinsip tasabbut, iaitu memastikan terlebih dahulu sebelum membuat apa pernyataan atau menyampaikan sesuatu maklumat kepada khalayak ramai. Oleh itu, khutbah pada hari ini ingin mengingatkan agar kita jangan baca tajuk sahaja, dengar separuh, lalu terus menentukan hukum, menuduh dan memfitnah orang. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, dalam Islam ada satu prinsip besar yang sering dilupakan, iaitu diam lebih baik daripada banyak berbicara. Dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik sahaja ataupun diam. Mengambil intisari dalam hadis ini, dalam diam itu ada hikmahnya, dalam mendengar itu ada ilmu. Tapi malam pada zaman kita hari ini, ramai yang lebih cepat bercakap daripada berfikir, lebih pantas menghukum daripada menyimak. Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini jelas mengajar kita supaya jangan cepat membuat kesimpulan, apatah lagi menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan setiap hati yang menilai akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak Tuhan yang berbahaya. Setiap kesimpulan yang dibuat tidak berasaskan pada penelitian dan kajian yang mendalam. Bukan sekadar itu dirasa dan merasa bersama-sama. Dalam ilmu ada sebuah kaidah penting yang disebut sebagai al-istiqra'ul tam, iaitu membuat penilaian dengan meneliti semua bukti dan maklumat yang penting, bukan sekadar ambil sebuah contoh lalu terus disimpulkan. Tapi sayang, hari ini ramai yang cepat menghukum hanya kerana membaca tajuk belum sempat faham isinya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 15, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم." Maksudnya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu sesuatu yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya ringan, padahal di sisi Allah itu sesuatu yang sangat besar. Ayat ini turut berhubung peristiwa hadis Al-Ifk, yaitu fitnah besar yang menimpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan menjadi peringatan keras kepada Islam agar tidak tergesa-gesa mempercayai atau menyebarkan sesuatu berita tanpa ilmu dan bukti yang cukup. Perbuatan fitnah ini sama seperti menggantungkan menyebarkan sesuatu maklumat atau perkara hanya untuk memburuk-burukkan keadaan. Perbuatan seperti ini amat dilarang dalam Islam kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat dan memudar keburukan. Dikatakan hadis Nabi seperti mana yang diriwayatkan daripada Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namman." Maksudnya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu-adu. Sedang cuma yang dimuliakan, dalam dunia penuh maklumat hari ini, cabarannya bukan sekadar untuk membaca, tetapi untuk memahami. Islam mengajar kita buat iqra, iaitu bukan sekadar baca ataupun lihat semata-mata, tetapi baca, ulang dan faham berkali-kali. Jangan mudah membuat kesimpulan hanya dari satu tajuk atau satu potong ayat. Kita mesti amalkan mulai bertanya, semak dan hadamkan betul-betul. Sesungguhnya orang yang bijak tidak cepat menghukum, namun dia sentiasa teliti dalam mencari makna di sebalik sesuatu berita atau
diriwayatkan dan besar dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi, adman lahu jannah." Maksudnya, sesiapa yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yang lidahnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yang kehormatannya, maka aku jamin bagi dia syurga. Begitu Islam mendidik kita supaya berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata, membaca dan teliti sebelum menilai, dan bertanya kepada yang ahlinya sebelum membuat keputusan atau mengeluarkan sesuatu kenyataan. Itulah tanda muslim, iaitu berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam menimbang sesuatu perkara. Kita tidak cepat melangkah, sebaliknya mencari kebenaran, walau kadang-kadang kebenaran itu mungkin tidak memihak kepada kita. Inilah sifat orang mukmin yang sentiasa menilai dengan ilmu, bukan dengan prasangka, menimbang dan hikmah, bukan dengan hawa nafsu. Mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita mengambil beberapa pengajaran yang menjadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, kita hendaklah membaca dan menilai sesuatu perkara dengan penuh teliti dan beradab, bukan sekadar membaca tajuk atau mendengar terbaru lalu terus membuat kesimpulan. Islam mengajar kita supaya meneliti sesuatu maklumat, memahami konteks dan menilai dengan ilmu sebelum berbicara atau menyebarkannya kepada orang lain. Kedua, kita hendaklah menjaga lidah dan hidup kata daripada menimbulkan barang fitnah serta kebencian. Sesungguhnya lidah yang tidak dijaga boleh menjadi punca perpecahan dan mengundang kemurkaan Allah. Jika tidak pasti untuk mengenal sesuatu berita dan tidak mampu mencari maklumat yang baik, maka eloklah mendoakan yang terbaik ataupun berdiam diri. Ketiga, kita hendaklah bersikap adil dan muslim dan sentiasa mencari ruang untuk bertanya kepada ahlinya dalam setiap urusan sebelum membuat penilaian. Jangan cepat menghukum atau menolak sesuatu hanya kerana dia tidak sehaluan dan dia cenderungan peribadi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Maksudnya, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan atau kecemasan, mereka terus menyebarkan. Padahal kalau mereka menyerahkan segala hal itu kepada Rasul dan bil amri, yakni orang yang berkuasa antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang yang layak membuat keputusan mengenainya antara mereka. Dan sekiranya bukan kerana kurniaan rahmat Allah kepadamu, tentunya kamu terbawa mengikuti syaitan kecuali sebahagian kecil sahaja, yakni orang yang teguh imannya dan luas ilmunya dalam kalangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.